Hari ini saya balik kampung. Jarang saya berada satu tempat 2 hari. Dan kemarin sampai hari ini, bila Perdana Menteri mengarahkan supaya setiap menteri, KSU, ketua jabatan kena ambil kampung angkat mereka untuk mereka membantu sekadar yang mampu kampung yang mereka pilih. Saya pilih kampung ni, iaitu Gok Tai, Kampung Baru, Tok Jawa, Labu Bentin. Kenapa saya pilih sini? Ini kawasan jajahan saya dulu. Saya menyalahkan daripada Pintu Ayak sampai Kuala Tok Adam. Alhamdulillah, bila saya mai kemarin saya tengok rakan-rakan lama masih ada. Ada yang telah meninggalkan kita tapi banyak masih ada. Yang teman jalaikan dulu. Cuma saya tak jumpa keluarga Ibrahim Atap. Ada ke tak lagi pun tak tahulah. Sebab dulu saya naik perahu dengan nama Dun. Dia pergi tetak daun nipah di Sungai Besar tu. Pergi tu, okeylah, masa balik tu, tebin perahu dengan ayak tu tak sampai sejengkai. Kalau ada ombak sikit kata berum lah. Masa itu mana ada life jacket semua ni. Tapi kami pada waktu budak-budak kot ni semua boleh berenang. Kalau hak muda-muda saya tak tahu. Kalau hak tua-tua ni, hak 50 kata ni hampa tok dalam sungai lah. Tak ada apa masalah kan. Ayak bah pun kami boleh berenang dulu ni. Lah ni kalau orang duk action berenang di kolam renang, belum tentu dia boleh berenang di sungai. Sebab berenang di sungai dengan swimming pool dia agak lain. Jadi saya rasa terharu lah dapat balik kampung ini. Dan saya tengok Labu Bentin ni rumah-rumah yang dulu ni saya tak kenal lah. Rumah Tok Lajim, rumah Tok Darwih, rumah Tok Isa, rumah ni semua dah tukar jadi rumah batu. Jadinya perkembangan ekonomi di sini agak baik. Saya tengok Labu Bentin ni yang agak berjaya lah sekarang ni ialah agrotourism. Kita biasa naik perahu ke sungai ni. Sekarang orang datang melancong, boleh naik perahu dengan segala bentuk keselamatan dijaga dan sebagainya. InsyaAllah dengan publicity yang baik, kita lihat agrotourism di Labu Bentin ni akan berjaya. Setiap kampung ada. Kalau Gok Tai kita tahu ada tempat tanam napier, belah kambing, dan dia buat daripada kecil sampailah sekarang ni agak berjaya. Tok Jawa, Kampung Baru ni kita cuba pulihkan tanah jerluh. Tanah jerluh yang orang dah tinggal tak boleh tanam. Sekarang Kementerian Pertanian dengan negeri berusaha untuk pulihkan. Bukan sikit tu belanja dia, 1.8 juta ke arah nak pulihkan tanah jerluh ini, yang insyaAllah dapat dipulihkan, dapat diusahakan kembali 600 hektar. Jadi kita berusaha, saya nampak kampung ini memanglah untuk peruntukan anak angkat ni, kerajaan bagi 100,000. Tapi saya tengok di sini kita dah belanja berjuta. Kerana apa? Kerana kasihku pada kampung ini begitu tinggi. Jadi kita harap Kampung Gok Tai, Kampung Baru, Tok Jawa, Labu Bentin sambut apa yang diberi ini supaya kita dapat. Sebab kerajaan boleh bagi alat, tapi nak berjaya atau tak berjaya terletak kepada kerajinan. Itu yang paling penting, kerajinan. Hari ini kerajaan nak bagi apa ni? Drone. Kena jaga elok. Koperasi kena jaga betul-betul. Traktor besar 2 biji. Jaga betul-betul dan betul-betul kita gunakan sebaik mungkin. Dulu banyak dah kita tengok di kampung Gok Tai ni. Ada orang bagi lembu, ada orang bagi ayam, ternak ayam. Termasuk abang saya dulu. Lepas kursus beli Pak B, ternak ayam. Ayam pun besar, bertelur, habis telur, habis ayam. Kali tu je. Yang pentingnya orang panggil penyambungan. Sebab kerjaan dia bagi mula, tetapi lepas itu dia nak berjaya atau tidak bergantung kepada usaha kita. Kita tengok di Gok Tai lah ni, hak jual krepek, jual apa tu. Ayunis, dia sudah jualan juta. Dia mula ni jual sikit-sikit tu ya. Lah, bulan puasa tu kita tengok, pasal apa Gok Tai jam ni? Orang beli benar tu. Bukan ada apa. Beli kopok, beli kuih telinga kelin. Hampa tahu tak telinga kelin ni? Peneram, kami panggil telinga kelin. Dia bulat hitam, tapi nampak kuih tu huduh, tapi sedap. Buah hulu, seronding. Tapi oleh kerana orang tahu tempat tu orang, dan pengusaha-pengusaha di kawasan kampung ni boleh pergi jumpa dia untuk dipasarkan di kedai itu dengan kualiti yang baik. Dan saya nampak itu satu kemajuan yang cukup hebat.
Dia mula cara bersendiri, bantuan kerajaan ini datang kemudian, dan kemarin saya resmi, mesin dia beli hampir 300,000. 300,000 dia beli, tak minta duit kat kerajaan. Kerana dia telah boleh berjaya dan jualan dia sudah meningkat jutaan ringgit. Artinya kampung ini, pertama sekali bila saya masuk dalam kampung malam, saya tengok Labu Bantin memang berubah sungguh lah. Dulu kita nak naik gerek, naik bersekat daripada Goptai nak main ke dalam Labu Bantin tu. Kalau musim hujan ni, kan kita naik bersekat naik kita. Sebab ada tempat-tempat yang kita tak boleh lalu. Jalan kerana ban pecah dan sebagainya. Sekarang, semua ada jalan tar. Artinya kita kena usaha, kena bekerja sebaik mungkin. Sebab kita mau kampung ini, sebab orang kata saya dah melilau seluruh negara dah. Jadi wakil rakyat Kelantan, jadi wakil rakyat Kedah, jadi wakil rakyat Selangor. Lah saya kata nak balik khidmat di kampung lah. Ni kampung kita ni lah. Maka saya pilihlah Pak kampung ni sebagai kampung anak angkat. Tapi kalau nak minta, jangan minta projek besar-besar. Hak tu hak bawah belanjawan kerajaan pusat. Macam kemarin saya tengok khemah tempat mereka bersihan daging. Gedehok lah. Saya tengok apa khemah bocor ni. Saya kata pada Ngarah Pertanian, ganti. InsyaAllah akan dapat khemah baru. Jadi hak kecil-kecil macam tu lah. Kalau hak besar-besar, jalan raya apa semua itu kena dipanggil belanjawan negara atau RMK, Rancangan Malaysia ke berapa. Itu hak nak korek sungai kah, nak buat jalan kah, nak bina jambatan kah. Tapi kalau hak kecil-kecil macam hak khemah macam tu, itu boleh guna, kita kata peruntukan yang menteri menjadikan Pak kampung ni sebagai anak angkat dia. Benda-benda kecil gitulah. Hak besar-besar ni dia kena perancangan negara yang berbentuk setahun atau berbentuk 5-10 tahun akan datang. Jadi saya bimbang lah. Semua orang kata perangai gajah ni dia beranak, dia melilau seluruh rimba. Bila dia balik tempat dia beranak tu, artinya dia nak mati dah tu. Janganlah jadi begitu pada saya lah kan. Tu saya duduk seraya tu. Sebab orang tua-tua kata macam tu. Kita balik ni apa? Kita nak bersama nak lihat kemajuan kampung kita ni. Dia orang kata tu Mak Sabu tu beranak di kampung hampa, tapi hampa tertinggal ke belakang. Jadi kita nak berusaha dengan lain-lain tempat tu, kita terus berjalan mengikut perancangan yang digariskan oleh negeri dan juga federal.